Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat sekalian, kalau kita ada masalah dalam hidup kita lah, tak kira lah masalah apa, jangan kita mengadu kepada orang-orang. Sebab kebanyakan orang ni dia tak boleh nak tolong kita, kecuali ada hubung kait dengan kita, adik-adik kita ke, mak ayah kita ke, tidak tahulah. Orang lain hamba tak tahu, tapi mengadulah kepada Allah SWT. Kalau kita bangun tidur, kita rasa malah lagi nak ambil air semaya, awak semaya tahajud, maka bangunlah duduk sandar sambil mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kata, ya Allah, aku ni banyak dosa ya Allah, selama ni aku tak pernah bersyukur ya Allah kepadamu ya Allah. Apa yang kau beri dan nikmat kau beri kepada aku ya Allah, kecil dengan Allah Ta'ala sampai menitis air mata kita. Dan juga awak nak share, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikat akan memberi 10 kebaikan kepada kita. Allah akan memberi rahmat, Allah ampunkan dosa kita, dan Allah memberi apa-apa kita nak, dan termasuk rezeki kita. Kalau 1000 kali kita selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka belaga bahawa kita dengan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat pintu syurga. Itulah yang kata syafaat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.